Hello guys, morning day 4. Hari ni hari Ahad, 14 bulan. Esok last day 15. Hari ni dekat Paropo lagi. Oh, kepada yang baru bertemu, bersinggah, baru bersua, baru terserempak dengan aku punya channel, jangan lupa like, comment, share and subscribe. Aku nak tunjuk satu view super untuk pagi-pagi ni kan. Bangun pagi dah nampak view Tasik sunrise belakang sana. Lepas tu ni lawa kan. Aku tak sure gunung atau bukit. Rasa gunung kot. So hari ni kami akan ke Berastagi. Lepas tu terus ke Medan, check in dekat Medan. Betul aktiviti kat Medan lah, shopping-shopping apa bagai tu esok lah. Hari ni just ke Berastagi. Naik boat lah lagi untuk ronda-ronda. Lepas tu terus ke Medan lah. Hari ni perjalanan agak panjang daripada sini ke Medan. Berapa kilo kita tengok makan lah. So tunggulah aku update apa yang terjadi. Thank you guys for watching. Follow aku punya semua-semua. Follow video daripada day 1 sampai sekarang. So kita sambung lagi. Kan dah pukul 6.50. Pukul 7.30 breakfast. Hari kita jumpa. Ciao. Good morning guys. So jom kita pergi breakfast dahulu. Dekat atas. Ya, ada pembuka pintu. Breakfast dengan view super macam ni. Miss the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets. No plan, chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. Concrete warm, I'm under my bare feet. Crowds moving like a heartbeat. Skipping stones and cities. Oh, Kak belum lagi. Ayo, akses tak? Oh, maaf. Angkat akses tak ah? Atau beg dah habis dah. Beg dah. Beg dah habis. Hello guys, morning day 4. So dah settle, angkat beg semua. Daripada hotel boleh apa nak duduk. Hello Hotel Restaurant Cafe dari Paropo. So nama-nama hotel kami duduk, aku buat dekat description lah. Apa-apa nanti aku update balik. Ciao. Ada awet di atas. Okay guys, dah gerak keluar daripada hotel. Ni nak ke Berastagi, seterusnya ke Medan. So kita tengoklah perjalanan kita hari ni. Apa-apa yang menarik nanti kita akan update balik. Thank you guys for follow up aku punya video. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Ciao.
guys, kita dah sampai ke air terjun setiris-tiris. Belum lagi ya? Oh, kita kena naik boat dulu baru boleh tengok air terjun setiris-tiris. So jom lah kita tengok apa yang menarik. Sas. Tutup pintu. So, naik boat, itu boatnya. Cherry. Buat gunung ni. Sejuk. Kat JT ni, aku tak tahu JT apa. Kita naik boat dulu. Tengok air terjun setiris-tiris. Kalau kita tiris ni bumbungnya bocor. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sabana hadza wa ma kunna lahu muqrinin fa ila rabbina lamunqalibun. Selamat pagi. Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau kencang kita. Jangan duduk sandar. Jangan duduk sandar. Panas. Hopefully tidak hitam. Wow. Wow, ngantuk lah. 24 jam ngantuk. Hey. So beginilah keadaan boatnya. Bumbungnya tiada. Oh, ada orang camping. Kita ke air terjun setiris-tiris. Bismillahirrahmanirrahim. Wangi ya. Lawa guys. Lawa gila. Lagi sampai terjun tu aku update balik. Okey. As usual gang. Habis juga ramai-ramai. Air terjun setiris-tiris. Lawa guys. Macam duduk lutut. Tak apa duduk lutut. Duduk. Siapa ni? Oh, barisan. Ni, barisan. Tak apa. Kau tak? Dah. Macam berjikir. Dah berdiri. Okey. Okay. Abang belakang. Abang, ya.
Okay guys, settle abang gambar. Lawa serius lawa gila. Tanjung tetap sak tepi lawa. Boleh kak, nanti boleh sana. Boleh masih ke sini. Oh, Maili tak nak lepas. Bentar bang, sebentar. 1, 2. Cik, baju cik. Baju kak, Ah, okey. baju, ah. Adik tegak sikit. 1, 2. Adik looskan badan sikit, kerah gila badan dah. Member bangsa. Adik bersini, adik bersini. Ada sini abang, ada sini. Ada sini. Saya macam Bapak-bapak punya ni. Baju dia. Tarik bisik dah. Lagi 9 Wah. Jangan tengok kerah pipi. Okey. Kalau buk kono. Maili pening lah tu. okey. Siapa nak? lagi? Ya. Kerikak ke aku tengok. Apa nak buat lagi? Tour guide macam ni nampak? Berpanas-panasan. Tak buat hati lagi. Dah bang. Dah bang, itu dulu. Dah duduk dah bawah. Kau tengok gambar tu. Walaupun tak nampak kan. Dah habis dah. Maili dah turun dah. Okay guys, settle. Item tu. Mana di sini? Siap. Ada je bisu-bisu. Alhamdulillah. Okay lawa, nice. Berpuas hati. So kita berjumpa lagi. Lagi kalau ada benda menarik aku akan sambung balik. Okay guys, kita akan turun pi aku tak sure. Jabatan kecil berkala merah. Nampak. Oh, nampaknya mereka menipu aku. Katanya jabatan kecil, tapi rupanya bukan. Kita tengoklah ada view apa yang menarik. Katanya ada view juga. So, jom. Bismillah. Tengok okey tak? Okay. Tengok ni. Okey. Ayah, dorang ni. Ha? Lampu tu. Jambu ah. Macam apa? Punya titik kecilnya di sini. Boleh tak? Abang. Takutnya. Terang ah. So, jom. Titi apa bang? Mantap. So, jom tengok. Ui, view lawa. Kenapa cik apple? Jambu ke? Tu buah apa bang? Ini pokok apa? Jambu ya? Apple? Itu yang sebelah tu. Oh, Markisa. Markisa? Oh. bukan. Dah, dia pun Markisa dah kot. Oh, Markisa lah kau. Markisa. Oh, jambu. Jambu. Jambu Oh, merah. nampaknya tour guide kita pun salah pokok. Katanya Markisa. Rupanya jambu. Nampak dari jauh. Okey. Oh guys. Sumpah lawa, superb gila. Bisa kena pakai ni. Panas. Pakai. Okey, Okey. Yusof good boy. pakai. So jom. Inilah ahli-ahli kumpulan kita. Tepinya. Ha. Rumput ni sama kat Malaysia. Rumput degil ni. Lihat. Jabatan ni yang diperkataan nama jabatan kecil tu. Ni nama dia. Jabatan Binanggara tahun 2009. Maybe dia menghubungkan kampung sana dengan kampung sini kot.
dah jumpa Artufah aku. Kat sini dia pun buat motocross je. Ayam. Aku duduk sana tiap hari lepas tu. Tayar tukar tayar ada brand. Depa ni main pajak bukit lah. So jom settle untuk Silalahi punya bridge, tempat ni. Nampak view gunung. Nama dia ni satu lagi nama benar dia Ujung Silalahi. Ujung Silalahi. Ujung tu hujung lah kot. Oh, view lawa. So ni nak ke boat, lepas tu ke van semula. Ni antara setiris-tiris. Ni antara tempat kami naik boat dengan setiris-tiris tadi. Dia pergi toilet, kita naik boat dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Mandi. Ha? Masuk TikTok tak? Masuk YouTube. YouTube Ya. Mandi guys. Okay guys, kita dah nampak ke tempat kita naik boat tu. Ni naik van untuk ke Brastagi. So, jom we prepare. Dah balik ni kan? Ha? Minta maaf kan? So, okay, jom. Gelap kan sebab bawah ni kan. Okay, orang nak buka. Duduk. Terima kasih. Jumpa lagi. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Lei. Beg semua ambil eh? Ha? Belah sini Oh. Belah sini berasnya. Hai, so. Sini Yusuf sini. Sini. Banyak dah terus guys. Ni macam pantai kan. Ada ombak. Tapi tak ada ombak pun. Dia sebab angin. Oh, tak ada sampah. Oh, tak mau. Pegang. Sini dulu. Ni selok ni rasa kena minyak lebih kotor. Kita cirai. Ha. Balik. Ramai elok ke? Tadi dulu ada tempat-tempat. Ben, betul-betul tu. Dia tak tengok apa tu. Hijau juga adik. Okay guys, settle. Alhamdulillah ke air terjun setiris-tiris dengan Silalahi punya bridge. Lepas tu ni nak on the way terus ke Brastagi, seterusnya ke Medan. Malam ni kita check in dekat Medan. So ada apa yang menarik nanti aku akan sambung balik. So guys, kita dah sampai dekat Ni ya. Brastagi. Dekat belakang tu nampak itu Gunung Sinabung, gunung berapi Sinabung. Kita dah sampai untuk makan tengah hari dulu. Jom kita tengok. Oh, merah punya pot. Okey, kita bergambar sebentar di lavender punya kebun taman. Gambar-gambar ni semua orang perempuan eh. Gegel bergambar dengan lavender. Jantan-jantannya tak tahu. Wow, Jisoo tidur ke? Hai. Siapa?
Mana? Mana? WC. Toilet. So jom kita toilet dulu. Kita makan tu banyak dekat sini. Nama kedai dia menu nama kedai dia ni. Ini wah. Masih belakang ni Sinabung punya gunung tepi tak. So, jangan pegang tau. Panas ni. Panas ni. Hard. Hot. Yusuf, good boy. Yusuf, good boy. Give me 5. Yay. Thumbs up. Yay. Dari sini masuk ke dalam tu untuk masuk lavender punya ni. Itu Sinabung punya Gunung Merapi. As usual, sesi bergambar. Aku sedap kan ni semua basah. Settle bergambar berhujan. Mari kita berbuah. Okay guys, settle di lavender, kebun lavender dekat Brastagi di bawah kaki gunung Sinabung. So jom kita ke next step, ke pasar buah Brastagi. Tak jauh dari sini, lepas tu terus ke hotel. Video makan tadi aku terlupa buat sebab aku buat Ada apa? time lapse. Nanti aku letak time lapse tu lah. So Tak ada. Sini ada stay tune buah-buahan guys je kalau lah. ada yang menarik. Okay guys, dah sampai. Okay guys, dah sampai pasar buah Brastagi. Jom kita tengok apa yang ada kat pasar buah ni. Maybe ada buah yang tak ada di Malaysia. Boleh lah kita cuba beli dan makan. Ada buah yang menarik, kita beli. Kalau tiada, kita pulang aja ke medannya. Terima kasih kakak Yusuf. Hai. Oh, it's open eh. Scooter pun it's open. Ambil beg. Tu beg kat belakang, kau takut buka dia. Tengok apa yang ada. Baju-baju juga ada. Gigi halal. Kita di sini agak baca pun. Oh, ramai dah. Jalan pun jam.
tak ada kat Malaysia, boleh lah kita beli. Ada lagi ada strawberry coklat. Strawberry ada macam dekat Cameron pun ada juga. Kalau kat John, kan ada mengenai Alpukat lah. Apa lah. Abang Kalu pun ada yang jadi tu. Ni yang bujur. Ni macam tu. Ha. Dia lain-lain. Tengok. Oh. Macam pasar tani tapi sebuah. Okay guys, jom tengok pasar buah. Buah limau manggis pun ada. Ni gula Melaka. Wih, jadi licin bang. Ush. Jaga licin. Strawberry dah. Strawberry dah kecil-kecil. Kiri ya. Daripada belakang. Susahlah jalan sekarang. Susu. Banyak ni buah-buah. Tapi tak tahu buah apa yang nak dibeli. Hanya untuk makan sendiri je lah. Bawa balik tu bukan lah. Yang ini 70, yang ini 35. Nenek satu ada dia apa? Macam pis lah. Buncis. Sudah mami ni. Eh? Sudah mami. Tak tahu. Kacang yang dipun punya tu. Oh. Kita makan dekat sushi tu. Buah lychee. Buah apa tu? Buah gondongan. Oh, saya pun ada. Aku tanya yang tu sobi. Ha. Jaga licin. Jaga licin. Pijak atas tu. Imuan. Sini. Ha, sini ya. Tu makan apa kau? Itu ikat jumbo-jumbo. Tak sure. Buah dah banyak sangat ah. Ni larang. Ni lagi larang. Jago. Angah. Sana. Tak boleh susahlah jalan bergeruk. Dia Tak tahu orang nak berhenti mana. ya. Jadi Kena jam. Nanti Nanti dia menyebabkan jam kalau jalan berkeduk. kita jalan dulu ah. Hampa jalan dulu sebab hampa yang nak ni. Oh, beli buah apa-apa yang betul terus naik van. Jalan adik jalan belakang. Naik van lepas tu balik ke hotel lah. Beli buah sikit-sikit je. Tengok buah apa yang boleh beli. Comelnya. Bila harap yang juk ni dedek. Apakah? Strawberry. Apa markisa bang? Markis mana mari. Berkisar buah macam dekat Malaysia tapi ada juga yang tak ada dekat Malaysia. Wait, kalau e-wallet scan besok lah kan? E-wallet. Scan ABE biasa. KGR saya lah. Cuma. Jom hujan perintik-rintik sudah. Kena marah mak dah. Nak buah sangat. Hujan turun. Ayak ni pun nak bunyi kat cuk. Jom. Masuk. Allah. Habis. Masuk. Apa pakai sen tu?
Settle beli buah dekat Beras Tagi, pasar buah Beras Tagi. Ni kita terus ke Medan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey guys, settle beli buah dekat pasar buah Beras Tagi. Ni on the way ke Alexia Coffee. Lepas tu terus ke Medan. Buat ngopi-ngopi dulu. Ngopinya wajib. Tu kuda dah macet banget di sini. Waduh. So sekali sampai ke mana-mana Alexia tu tak pun ada benda yang menarik, aku akan sambung. Okay guys, kita akan ke mana tadi? Alexia Kopi. Dan ada 1.2 kilo. Ada kuda. Kuda ku lari gagah berani. View atas ni lawa. Kalau hampa nampak bawah tu, aku tak boleh nak zoom ni. Tu. Cantik. Banyak kedai kopi sini sebab view lawa. View super. Apa sejuk ni lah. Kalau ada yang menarik ataupun sampai kedai kopi lagi, aku sambung guys. Bye bye. Okay guys, kita dah sampai ke Strawberry Harvest. Tak tahu apa nama tempat dia ni. So aku check map. Dekat Sibu Langit. Yalah. Dekat Sibu Langit, Hill Park. So jom. Kita tengok apa dia. Begitu ramai orangnya. Apa pokok tepuk dia sama dengan anak. Ya. Tak boleh. Tak boleh. Nanti Yusuf tengok, okey? Senyum. Apa? Jom tengok kopi. Dia pada order dah. Coklat dengan strawberry apa waffle lah tau. Jom tengok ada minum kopi apa. Tak bisa di scan. Kak bagi latte sana. Kak kau nak ada dulu tu ah? Kak bagi ni. Ini dua. Tu 55. Okey, sudah dapat kopi kita berharga kalau Malaysia RM12. Dua kopi. Kopi latte dengan kopi apa tau. Tapi dua-dua sejuk lah. Kalau sana satu RM12 lah. Sini dua RM12. Tu jom. Settle beli kopi. Di sini setuju kopi. Kok bahasanya aneh. Allahu Akbar. Kayak pusing. Internet sini WhatsApp. Jangan dah record. Aku duduk. Tidak. Kopi berharga RM6 satu. Murah bang. Murah banget. Kopi zona nyamannya mahal. Nanti kan di stop lah macam Okay guys, settle makan dekat strawberry apa tau. Kita ni dah nak gerak hujan lebat. Tunggu driver ambil van. lagi kau ni. Segi
kita sambung lah. Maksudnya day 3 pun sampai di day 4 sampai di sini je. So kita sambung. Alhamdulillah. Akhirnya kita sampai hotel. Last hotel untuk sini malam ni. Turunnya Jepang. Last day, last night. Jom. Hello guys. Ini malam untuk hari kedua. Hari keempat. Besok hari terakhir. Keluar dulu. Tengok malam ada apa dekat Medan. Kami dah check in Medan. Jom. Kita turun bawah dulu. Okay guys, kita dah sampai bawah. Tengoklah macetnya bagaimana. Waduh, macet sekali. Ini masih difotoin. Jam aduh, tak relax ke laku sabu kan. So, jom kita ronda tengok apa yang ada di Indonesia. So, tengok apa yang ada. Minsu. Kedai kopi betul-betul banyak. Macet sekali. Di mana macetnya? Itu. Kedai kopi banyak betul. Kedai kopi. Kopi is everywhere. Ada juga Chinese ke sini. Kita tengok, hello guys. Yang common saja. Dah kalau lari boleh ya. Saya nak nikah balik. Macam tak ada apa aja. Kedai kopi banyak, tapi banyak sebuah jalan sana. Nak lintas pun tengok lah. Motor kereta banyak. So, kita minum kopi dekat kedai depan ni lah. Depan ni. Kopinya saja. Raja Muzi. Okay guys, kita
minum kopi dulu. Tengok kopi dia okey tak okey. Jangan lupa like, komen, share Mak Kering Channel. Pasal Okay guys, dah check in last hotel. Esok check out untuk balik dekat Kamar Hotel, betul-betul dalam Medan punya town. Awesome video untuk hari ni sampai di sini saja. Jangan lupa thank you guys for watching. Follow up aku punya setiap part. Tunggu esok last day aku buat video lain. Thank you guys for watching. See you in next video. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Ciao.